Lama, baru je nak start korek tanah. Dah patah dah skopnya. Nak beli skop baru ke? Nak beli handle skop baru? Tak payah belilah, kita repair sajalah. Yang patah ni kita buang, lepas tu kita pasang yang masih elok tu balik. Kan jimat. Kalau nak beli juga boleh lah. Tapi kalau kita tak beli, kita jimat banyak lah. Nanti boleh guna duit tu, boleh guna untuk berbuka puasa. Buang dulu paku-paku yang lama tu. Ada 3 paku kat situ lah. Belah tepi 2 dan belah depan tu 1. Tu handle kayu yang dah repuh tu dah buang dah. Lepas tu kita masukkan yang kayu yang elok tu lah. Ketuk bagi masuk betul-betul dia punya handle tu. Handle kayu tu akan masuk dalam 3-4 inci macam tu lah dekat skop tu. Kalau handle kayu tu dah masuk betul-betul, jadi kita sekarang ni kita paku lah. Paku 3 lubang. Depan ni 1, lepas tu kita paku yang belah tepi ni 1 juga, dan 1 lagi belah tepi ni. Itu saja. Okey, dah siap dah. Kita boleh guna skop ni.